Nanti kan aku beli tadi. Dalam ni kali. Ada dalam ni. Situ lah. Tu lah. Tapi Kak Mia aku beli ni. Itu apa tu? Rumah dan bilik. Wow, ramai yang Didi tolong sayang kakak kamu. Jangan komen kat Bella, komen kat dia. Komen kat dia biar dia tahu. Bang, ini tak? Ini belum. Ya. Tadi siang boleh. Macam mana mau on siang tadi Mungkin lama kali baru dia on. Sekejap. Nak daripada sana. Waktu yang tak betul. Tu. Dah. Okey. Sudah. Tapi dia hobos sangat pula. Tak yalah dah tinggal guys. Ya Allah tak yalah. Sahabat sini okey dah macam ni pun. So gigi saya kena tidur pukul 12. So pukul 12 last 12.20. So saya kena tolong sejam dulu. Esok saya sambung lagi. Siapa yang komen merepek-merepek ni? Awak ni dah kenapa? Saya blog je. Saya dah hantar awak ke dunia lain. Hai, Assalamualaikum. Yang baru masuk. Korang buat lah filter tu. Tak apalah, biarlah. Biar je filter tu. Ni gigi saya tau. Sebab tu dia dapat macam. Mata ni kering lah sebab dia pakai lens. Waalaikumsalam. Sihat. Terima kasih. Sakit tak? Sikit lah. Hi, thank you. I love you too. Yes, tengah buat dulu hantaran untuk Didi. Buat sendiri je. Ini je. Kita ada hot melt glue gun. Salah satu tidak. Mana lagi tadi gunting? Kau duduk di sana. Begini. Iya. Ini bunga-bunga semua. Yalah, silah. Memang actually ada orang macam buat apa ni nama dia? Apa macam hantaran tu diorang cas. Ada package kalau buat hantaran, tapi saya fikir syuk lagi buat sendiri. Baru feel orang bilang. Kan? Actually saya tidak pernah ni pakai hot melt glue gun ni. Kamu ajar apa cara dia? Actually I'm worried. Jangan sebarkan fake news This is not for me. Kalau kamu adalah fans yang menyayangi dan baik, ni Didi punya, okay? Lapik kertas Bella nanti. Lapik kertas. Ni boleh tak? Ni boleh. Yes, dia tengah buat. Terima kasih yang tolong jawab. Korang memang the best. Ni boleh ke? Boleh, okay. So letak macam ni Is it? Okay, alright. Ya, tapi kena ini yang dua. Tarik extension, okay. Tak apa lah, ni pun boleh juga. Tolong mana? Ini? Ya. Benda tu ada kakinya. Ni bagus kita tepikan. Ya, ada pun kaki dia.
Kamu sembarang ada. Oh ini kah? Apa? Itu rasanya. Betul kamu apa? Betul lah ini kan. Thank you. Ma, yang bilang ini ada kakinya. Aku bilang mana pula pakai kaki rupanya ini. Suka orang ketawa, tak baik tau. Pasal tak betul itu kan. Saya tahu dah. Oh, macam ni kan. Happy. Terima kasih. Guys, inilah sistem butter yang sihat. Adik saya tolong berjual laksa, saya tolong buat antara ni. Ada satu masalah guys. Sekarang ni macam mana nak pakai benda alai? Macam mana nak? Orang kata hati-hati panas. Takut. Sekejap ni. Abang scan ni. Tadi. Tak, Mama siapa lagi jadi moderator, tolong baca. Tolong jawabkan. Guys, Mama tolong baca, okey? Ada kerja. Mama ada kerja. Enggak pula. Takut. Enggak. Tapi simpan balik paha kurang. Enggak. Jauh. Kau tes. Dia paha aku. Jauh aku ke situ. Jauh. Yang panjang. Dah lah. Tak apa, Mama. Tolonglah bacakan dah. Tidak ada pula mama kita masak. Baik. Hati-hati yang sebelum ditangkap panas itu. Yang apa tadi tu? Jangan dulu lah. Belum lagi aku mau. Tak, aku kasih off. Dia mesti masuk dulu. Kasih abang Hafiz tu bahaya tau. Ada Dia pula. pakai, ini bukan maintainer. Ini memang. Boleh sudah. Mana? Off. Oh. Kalau kau kasih on baru dia on. Itu. Dia ada setting. Aku buat contoh satu dulu. Okay guys. Saya ni bukanlah pandai sangat pun, tapi buat terpandai. Belajar. Belajar. Bagus dia tu. Kan? Okay Bu, terima kasih. Orang macam kamu belum tidur guys. Ini masih bagus pun. Ya bang. Mama, saya kena marah sekali mama saya. Tekan. Okay, yang ni kita akan yes. Untuk Didi, yes. Bentar lagi. Ni lagi. Cantik tak di sini ni? Cantik kan di sini? Bukan ni kan ni kita punya juga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dah jadi cantik hasilnya ya. Moga lah ya. Allahu Akbar. Nah. Pisau kali. Enggak besi kali ni. Besi ni dia bukan kayu ni. Dia ada besi. Ini macam mana? Paksa kita guna gaji ni. Nice. Keras. Besi. Kena pakai cutter, kena pakai. Saya tahu, saya ada cutter yang itu. Boleh tak? Buat Yang kertas ni. boleh kah? Boleh kah guys? Cutter. Ai, ambil tu pemotong Pakai plier. Pisau tu tak boleh. Pisau besar tu tak boleh. Kasih begini, kapak kah? Bukan kapak, apa? Parang kah? Tengok kan. Dia pakai gaji lah. Plier kuno, semua bilang plier. Layar listrik punya. Ada player kah? Layar elektrik. Ay, mana kita mencari malam-malam? Saya ada layar, tidak kan? Ya, Kamu ya. selalu berfoto layar, tidak? Kenapa itu dia kau? Kau. Kita apa? Benda ni ada besi. Jadi dia boleh Coba kau parang pula dulu apa? boleh ke? Tatak. Pisau kecil tak? Untuk ayam yang Apa-apa je sayang kaki. Alah guys, mana ni? Kata lah sayang, kata yang macam mana? Semua bilang kata yang macam aku punya kata. Buat tu kan, untuk kertas tu kan? Kertas ni.
Untuk kertas, kan berat dia besi. Kenapa mau potong habis kah begini? Dia ada dawai bagi. Dia ada dawai kecil. Dah boleh kamu lilit di anu. Dah boleh, jangan delete. Dah cantik. Ini memang aku mau terus gambar ini di sini. Oh, dia sejak ini kan ini dah buka ini kertasnya. Ya. Kasih bulat. Yang dulu tadi dulu pakai dia lah. Nah, supaya kamu nggak susah-susah. Bulat kan begitu. Kasih bulat aja, kasih terbentuk ini apa? Kasih bulat. Okey ke macam tu guys? Ceritanya korang. Sampai potong. Nanti gam dia lah dia. Nanti Gam dia. Gam dia pakai tu. Kau tak boleh minum juga nyamuk. Gam dia stick blue tu. Warna kulit dan coklat apa jangan menyala di sini. Apakah dia yang apa saja? Apa aja bang? Tak boleh yang tadi akan Angkat dulu. warna coklat coklat yang ada jalan tu. Nah dia punya apa? Gugur tu. Dia punya lighting. Glitter. Gitu. Lighting dah pun. Ini tapi materialnya kan? Bukan. Ini dia berdiri ini saya begini. Iya. Berdiri itu nanti kemudian. Sekejap. Oh, Berdiri itu nanti kemudian diangkat. jadi mama potong. Jangan dipotong, boleh je. Tapi dipotong. Tak boleh tak begitu je. Tak boleh tak? Boleh jadi lilit. Jadi low. Stick dulu gam dia. Ya tapi kalau berdiri macam ni dah boleh begitu. Oh, betul. Ini mak anytime dia memang boleh anytime. boleh. Oh, nampak tu. Dia besi tu kan dia boleh je. Dia boleh je. Sekejap. Yang penting kita tampal dia dulu. Yang penting kita orang baca komen. Macam mana mau baca komen? Mama lah bacakan bah. Pasti gulung dia cakap. Gulung dah boleh guys. Sudah kasih dulu. Patah jari saya. Untuk ya betul untuk majlis jadi Bukan majlis maksu korang ni. Ayah cari Melaka ke negeri Johor, singgah di sawah. Semua doa kau. Kami. pakai glue. Ya memang ada glue tapi ni. Mau cek dulu ya. Nah jadi batu jadi boleh buat. Ya boleh ya. Ini kita akan naikkan ke atas, ini ke atas. Hi Eden. Eden orang ada jumpa mama moderator. Eden, you read the comment. Bibi baca Abang dekat tengok depan. macam You read the comment. You sit. Sana apa ya. depan? Ya, you can sit. Kasih Ali. Ini apa ni? Ya bang. Bukan bayang belum siap maunya jauh-jauh baru tak. Tadi kau kasih siap tu kan? Ini isteri janganlah kau orang mau menengok. Hai, Didi tunjukkan. Orang nampak jap. Yes, bersila. Tadi baca komen. Kalau Hai Eden, Eden belum tidur belum? Tolong mami. Tunggu mami. Siapa yang kawin kita nanti? Kawin saya. Tunang. Cakap doakan kita saya. Akan kita Eden rapi. Okey, sekarang ni Dia sudah tidur. Sekarang ni kau beli dia ni. aku pandai Okey ah, banget. kau beli dia ni dari sana. Kasih on lagi lah. Abang, Atas lagi. Kita sasa sikit. Ya tu bila dulu. Jangan tidak sana. Kita balik. Sakit. Jadi jangan Maksudnya aku pun tak pernah pakai benda ni. Sudah kasih on. Minum dulu situ lah. Kak masih nampak. Tak payah apa Eden. Kena potong batang. on bahasa. Dia ada pemotong batang ni. Kalau ada saya potong, sudah tiada guys. Daripada gaji sana pinjam dulu. Tiada, kami ni parangan dia dah. Tembak gantu, potong pakai apa kata. Kata apa? Sudah, ni okey kan? Kau ambil sikit. Sudah naik TV di atas? Gunting tak boleh. Mana itu apa? Bilik aku pun ada wifi. Dimasuk bilik kakak pun mana buku dia. Orang cakap pakai parang ayam. Parang ayam. Tu parang ayam bayar. Pisau pemotong daging. Kakak kami tiada bah. Dia susah dibawa. Mami tiada bah. Pergi Melaka dia bawa. Pergi Melaka sama betul. Dah boleh ni orang beli besi Ada mana? kamu lihat tes lain barang dulu. Boleh ni boleh tak? Boleh, dulu je boleh. Dulu ni boleh. Ni Kasih gam dia. Kasih gam dia di tepi ni. Kan? Tak payah.
Dia boleh. Ni sini. Alamak, nanti kena ban, Mami. Kenapa? So bisa Kena ban dulu. Oh. Kan mak tak ada. Kau kena ada orang tua aku, kau lah dulu. Aku kan orang tua. Saya muda lagi. Bah. Sekarang ini kan ambil yang ni baru di atas. Baca terbalik. Macam dia jangan terlampau banyak, tak cantik. Kita beli satu. Dia tak boleh banding sangat. Ini kan? Bu itu tinggi sangat. Macam si Bella buat tadi. Tu. Begitu. Macam Bella buat tu. Faham? Kasih turun lagi. Boleh ni. Cara gam dia sekejap. Tak tahulah pakai. Eden baca komen lagi anak. Apa? Baca sah. Tapi nanti kalau baca tak ada. Didi tunang antara kenapa tak upah orang Didi Bella siapa yang tunang tu? Cakap kalau orang membazir. Bagus buat sendiri lagi. Can. Dan puas. Pemotong wayar. Potong wayar. Pemotong wayar. Dia dah buat di rumah. Ada memotong rumput je, boleh tak tu? Dah lah buat rumput. Tak boleh tak itu begitu. Cantik jadi serah. Cantik tu. Jadi. Kita bilang buat tu. Kita membuat lain kan? Ya. Tu cantik nak. Ya, ini just contoh je. Sebab saya jadi kena tidur. Eden. Kan Eden? Adik, Gila. Adik di bawah. Adik sekolah lah. Adik school. Mami, besok jadi pergi lepas tu ke? Oh iyalah, you tidur je. Eden, yang penting you baca komen dulu. Boleh? Mami, kalau tak jadi boleh selamat. Boleh. Enggaklah. Kena biasa tidur awal. Tapi memang biasa pun tilawai. Okey. Awal kena ni. Kan? Betul. Kata, baca komen dulu Eden. Balik Mami selamat. Nah, semua orang bilang Eden, tolong baca komen dulu. Nah. Tapi nanti tidur awal. Hai, ini tidur lagi bang. Ini kan berapa? Makan. Okey. Bukan di belakang. Okay, kita buat dulu contoh satu. Wah, tak boleh. Kelas lah hantaran dia aku. Masya Allah. Okay, ni kita tak payah buka daripada. Ini kita tak payah buka dah dapat ni. Ini tak payah buka daripada. Okey. Ini kali. Buka Bella. Oh, buka. Buka. Alah, ni kena buka. Apa tu? Apple Watch mah? Oh, macam ni. Wow, so nice. Lepas tu guys, tak boleh lah. Macam ni je lah kan? Tak, begini dah. Bukan ada lain-lain macam enggak di atas kaki punya. Ada. Okay. Tidak. Ma. Jangan sulit. Macam ni ke? Biar macam tu je. Ikat ribbon. Ya, tu kita akan buat sekejap lagi. Tapi ni lebih kurang lah. Yang penting buat sendiri. Okay, lebih kurang. Ada tak yang lain? Tak ribbon. Kita ada beli ribbon tak? Ribbon tak ada. Ribbon tu lah. Kelas lah. Ada bang Bollywood juga. Ini contoh. Ikhlas. Tapi kan kita ikat sampai je macam ni. Ini contoh je. Letak dia dulu. Tak dulu. Tapi kita akan letak samping lah. Itu dia kan? Itu kan yang senang sikit. Ni. Tapi dia tak buat tu lah sis. Ini. Pakai sebenarnya tak ada sini.
Oh, ini yang sana. Tengok ni untuk yang lelaki punya. Ya. Salah. Bagi tu naik sikit. Oh ya, letak kotak bagi naik. Ni cara masuk. Macam ni lah kan guys. Betul. Okay, saya Kita tak dah buat stand boleh kotak kosong. Letak apa? Letak. Kalau macam tu, saya tahu. Cantik belum satu kan? Ni idea Bella. Bagi kapas-kapas yang dalam kotak kapas keluar letak situ. Ya, betul. Thank you. Idea korang. Letak kotak. Kan? Ni kotak ibu ni ikat balik ibu ni. Tak ada orang. Berapa balas berapa? 5-7. Saya tak tahulah. Saya mengikut je. Ibu balas setuju guys. Yes. Tak tengok muka Bella. Alamak. Okay. Yang ni terpendek rupanya. Letak kain. Kain. Kalau tak ada kain, macam mana? Kita je lupa pula rupanya kena ada kain. Macam mana ni? Macam mana? Korang ada kain gol tak? Kain atau yang kapas kain. Kapas. Kamu ada kain gol? Contohnya. Ada kain gol ke, Ma? Ma? Ada kain gol? Tapi orang cakap tak payah kan? Tak payah. Adakah kain gol? Kain putih? Tapi dua yang cantik. Kan? Sifat hijau-hijau dulu. Kapas putih. Ya, kejap nak tengok je dulu keadaannya. Ni kita kena macam ni. Ini. Okay? Kalau ada tadi. Tak itu depan dulu. Ini kan? Tak ada dulu. Alamak. Ya. Kosong kita pun kan? Kosong ni nanti. Bukan ni. Oh, dengan itu yang bunga-bunga ini. Ni macam ni. Yes. Ya. Mau potong-potong lah ni semua. Potong dah. Tak tahu kau potong ini kepala ni. Enggak. Pendek tak? Lagi. Cepat tak? Okey, bersih. Kau tak boleh. Gitu untuk kita cover. Susah juga tak susah letak barang dulu baru. Barang ni bila pun bersalah. Letak barang dulu, mak saya kata letak ni dulu penuhkan, dia baru letak barang. Tak apalah, nanti dah siap kita akan tunjuk, okey? Bye bye. Akan tunjuk berapa cantiknya kita buat. Dia yang cemarah ni. Thank you. I prefer the other white flowers.
Okay, thank you. Bye. Assalamualaikum. Good night, guys.